Lembaga Urus Air Selangor Luas mengesan bau abnormal sehingga 6 ton di muka Sauk Loji Rawatan Air LRA Rantau Panjang, Kuala Selangor pada Sabtu. Agensi itu dalam satu kenyataan berkata, kejadian sekitar jam 12 tengah hari menyebabkan pihaknya mengaktifkan kod kuning mengikut manual kecemasan pencemaran sumber air Selangor untuk tindakan siasatan menyeluruh serta pencegahan segera. Selain itu, pemantauan intensif dengan kekerapan setiap 30 minit juga diaktifkan di titik pemantauan statik di Sungai Selangor dan menggerakkan siasatan menjejaki punca bersama pengurusan air Selangor Sedia Berhad Air Selangor. Pada masa sama, projek skim jaminan air mentah turut diaktifkan bagi meningkatkan faktor pencairan dan seterusnya membantu mempercepatkan aliran tercemar melepasi kawasan muka Sauk Loji. Luas berkata sebanyak 1,500 juta liter sehari air keseluruhan disalurkan ke Sungai Selangor bermula jam 2 petang sehingga dihentikan jam 4.30 petang hari sama apabila bacaan bau dalam sungai kembali normal dengan bacaan kosong ton di muka Sauk Loji.